kenapa suami aku ni kan? Dah nak mati ke? So, mungkin Ustaz boleh share sedikit tips macam mana cara kita nak influence isteri ataupun anak-anak kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dia manusia ni dia tak akan mampu berubah melainkan daripada diri dia sendiri. Betul tak? Tapi apa tugas kita, apa peranan ataupun ruang lah yang kita ada untuk bawa isteri, anak kita, adik-beradik kita semuanya untuk at least buat benda baik yang kita buat. Ya, kita pun ada dosa kita pun ada kelemahan kita kan. So, macam mana kita nak bagi dia orang ikut kita tanpa menampakkan kelemahan kita? Sebab kadang-kadang bila kita buat baik, kadang orang yang dah rapat dengan kita, isteri kita contoh, adik-beradik kita, alah kau, macam aku tak kenal kau, macam tu lah kan. Itu susah benda tu, cabaran lah. Tapi apa yang kita kena buat adalah konsisten lah. Konsisten tunjukkan contoh yang baik. Kita tak mampu nak ajak. Apa yang kita mampu buat, kita buat contoh yang baik. Kita dakwah kita tu melalui perbuatan. Kita bangun malam. Biarlah dia nak perli ke apa, kita bangun malam, kita solat malam, bagi dia nampak kan. Mungkin 2-3 hari tu dia macam, kenapa suami aku ni kan? Dah nak mati ke? Rindu pada tanah suci? Dapatkan di Haramain Spray Wangi Raudhah dan juga di Haramain Kasturi Spray dari Madinah Al-Munawwarah. Macam dah tak lama. Tak lama je. Abang dah buat wasiat. Tak pasal. Kita tunjuk contoh baik. Kita cakap lah, taklah, tergerak hati lah tiba nak bangun malam ni. Rasa macam dah lama sangat tak buat macam ni. So, Allah bagi jaga ni, buatlah sikit kan. Kita buat je. So, percaya lama-lama dia akan, bila kita bangun, dia nampak kita macam, suami aku bangun dulu ni. Lepas tu jadi kan dia nak bangun, nak sediakan sahur lah apa semua kan. Mesti dia akan perasan kita. Atau kalau kita pergi surau ke, macam dia tengok kita tak ada, tak pun kita bagi tahu dia macam, pergi surau kejap pukul 3-4 pagi kita pergi surau kejap kan. Nak pergi tikah kejap 1 jam dapat 1 jam okey lah dekat surau. So dalam pukul 5 tu, 5.30 kita balik. Dia tengah buat sahur. Tengok kita balik surau. Agak-agak kalau kita konsisten buat macam tu, dia tak tergerak ke dalam hati dia. Suami aku dah macam ni kan, dah ke arah macam ni. Aku bila lagi?